Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Isnin 21 Jun 2026 Masihi bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijriah. Sekarang ini pukul 6.20 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Lupa nak apply kemarin saya dah sampai dah baju, dah suruh buat baju pada Elvina lah, pada tu dia lah Sari Keren Elvina ya. Saya 100 saya review kemarin. Okey, itu saja sebagai sebagai maklumat. Okey, kita terus pada agenda ni lah, daily report. Pada buat video daily report kemarin, maklum saya terus balik ke rumah. Lepas tu lepas semaya syak baru saya keluar pergi kedai Fikri. Lagi pasal kas sekejap, kedai tutup lah. Kedai saya selalu saya pergi tu tutup. Dia pergi belilah barang sikit-sikit di kedai cikgu tu. Lepas tu nak pergi kedai Kok Mat tutup. Kalau nak balik, singgah kedai Fikri. Lepas tu balik pada pukul 12 berapa? 12.10 pagi. Lepas tu tidur pada pukul 1.40 pagi, bangun pada pukul 9.50 pagi, bangun terus mandi-mandi, semai subuh, makan sarapan. Lepas tu pergi ke kedai Fikri. Hari ni tak kerja guys. Depok sana lah, panjang pagi tu. Dari pukul 11 tu barulah pergi ke Pasar Akar. Ni nasi kedai Kak Piah tu lah. Kedai viral tu. Nasi ayam merah tu. Lepas tu kalau nak balik singgah kedai Fikri, makan di kedai Fikri. Beli 2 buku. Lepas tu buat klik ke rumah. Bagi rumah 1 buku. Lepas tu dah maklum Zuhur sekali tu. Lepas tu 1.50 semaya Zuhur. Lepas tu duduk main Facebook apa adik main Facebook. Lepas tu pengatuk tidur. Lepas 3 suku tu tidur lah. Bagi tak nak siapa ni. Shopee pun tak nak siapa ni. Sebelum balik ada weekly tu saya dah serah pada itulah budak nak bola tampar tu. Complete dah dia bayar jelas dah malam tadi. Kita fikir baik jadi. Saya pun barulah serah pada dia. Tidaknya lepak. Kalau tak itu, kalau video dulu. Baru sampai dah baru tak jelas lagi kalau bila dia lambat masalah. Berona. Lepas tu pas dia tidur tu bangun tadi dalam pukul 4.30 4.30 bangun. Kelak nak hujan. Lepas tu tiba-tiba akak nak hujan, bangun tu mandi makan minum air sikit. Nasi lah tengah petang ni. Minum air tebu, dia tebu singgah ada way masa tu dia singgah lah dia tebu mak way tu di dalam rumah tu. Lepas tu minum air tebu tu, lepas tu semaya asal pada pukul 5.4 dah. Lepas tu duduk main Facebook, lepas tu je lewat tu. Lepas tu mari sini lah pada pukul 16. Pusing jauh sikit. 17 ni. Pukul 17. Pukul 17 tu mari ke sini. Lepas tu sampai tu dah 3 minit ambil dah sempat lah tu ambil motor situ. Buah rambutan tu. Lepas tu pukul 9.20 ni terus buat video daily report ni. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.